Macam mana agaknya kita nak membezakan antara original dengan yang kopi? Sebenarnya kalau orang yang dah biasa main G-Shock, bagi dia nampak dari jauh pun dia dah tahu mana satu original, mana satu yang tak ori. First, kalau untuk korang yang baru nak tahu ialah dengan warna. Warna untuk yang kopi jauh beza dengan warna yang original. Mungkin pada mata korang nampak sama, tapi mata kami dah biasa tengok sangat berbeza, geng. Nombor 2, kalau korang nak membezakan lah pada LCD, geng. Pada LCD. Nampak? LCD dia ni, dua ni adalah berbeza. Kalau yang warna hijau ni dia nampak macam kurang cantik LCD dia berbanding dengan yang original ni. And then yang last sekali pada back case. Back case ni ada tulisan ni dan kalau kita tengok design dia ni agak kurang cantik. Yang original apa dia buat memang sharp gila. Itulah perbezaan dia. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi kita bagi tahu yang basic-basic je dulu untuk korang dapat bezakan antara original dengan tidak. Bukan pada back case punya tulisan yang Japan ke, Thailand ke, China ke, itu adalah original. Cuma perbuatan dia daripada mana? Korang kalau asal nampak China ke, Thailand je, mulalah kata tak ori.